Tragedi letupan paip gas Putra Hyde, apa sebenarnya berlaku? Pagi raya yang sepatutnya tenang bertukar menjadi mimpi ngeri. Letupan yang kuat, api yang menyala tinggi dan laungan penduduk yang panik menggegarkan suasana di Putra Hyde, Subang Jaya. Dalam beberapa minit saja, kawasan kejiranan bertukar menjadi zon bencana. Okey, saya akan kongsikan beberapa kronologi letupan. Yang pertama adalah pada 1 April 2025, jam menunjukkan 8.08 pagi. Letupan besar berlaku pada satu saluran paip gas milik Petronas yang terletak berhampiran kawasan perumahan di Putra Hyde. Kebocoran pada paip gas dipercayai menyebabkan pembentukan tekanan gas yang tinggi dan akhirnya meletup yang mencetuskan api yang marak setinggi 30 meter. Letupan ini dirasai sejauh beberapa kilometer yang menyebabkan tingkap rumah pecah, rumah-rumah terbakar, kereta musnah dan juga keadaan menjadi huru-hara ketika itu. Yang kedua, kesan pada mangsa dan juga kepada komuniti. Seramai 45 orang dilaporkan cedera, dari cedera ringan akibat serpihan kaca sehingga melecur akibat percikan api. Lebih 538 penduduk dari sekitar kawasan dipindahkan serta-merta ke pusat pemindahan sementara. Seorang ibu dalam keadaan trauma berkata dia sempat capai anaknya dan menyelamatkan diri sahaja, tapi rumahnya menjadi abu akibat kepanasan kebakaran. Letupan turut mengakibatkan kawah besar sedalam 10 meter. Ini membuktikan betapa dahsyatnya